Okay, hi guys, welcome back to my vlog. So hari ni 28 Ramadan bersamaan dengan 18 hari bulan, hari Khamis, which is hari Rabu hari ni, which is raya either hari Jumaat atau hari Sabtu tahun ni. So sekarang aku nak prepare kereta and preparation for raya, sebab kemungkinan esok aku akan balik kampung, balik Kelantan. Esok sama ada esok petang ke esok malam ke aku pun tak sure lagi. Tapi esok aku pun kerja half day. So kita tengok bila kita tak jam, lepas tu kita gerak balik. And for now aku nak prep raya dulu. And let's go layan. Di fajar hari baru bangun tak gosok gigi, ragu-ragu ingin berpacu raya. Hi guys, welcome back to my vlog. So untuk sekarang pukul 3.30 and berapa bulan ini? 19 hari bulan. So kita orang nak balik Kelantan, balik raya. And aku map tadi. So sekarang dia dah tunjuk 7 jam 47 minit. So ETA pun pukul 11 malam. So jomlah kita slow-slow. And kita tengok macam mana perjalanan kita, hadap jam ke tak. Let's go. Okay, so sekarang kita orang dekat beratur nak ke Tol Gombak. Tengok dah jam Tengok kat belakang pun dah jam. Sini dah jam. Tengoklah kita orang sampai tadi 4.17. Kita tengok pukul berapa kita lepas Tol Gombak tu, dengan jam yang macam ni kan. Okey lah. Tak tahu lah. Tapi macam berhenti gerak itu. Okay, kita tengok sekarang suasana di Tol Gombak. Tengok jam dia macam mana. Tapi okey lah. Tak terlalu jam sangat lah, boleh kata. Sebab ni 4.28 sekarang. Tadi 4.17. 10 minit je lah untuk nak sampai dekat tol ni. So let's go. Update. So sekarang 4.45. Kita orang dekat, tengok, baru lepas Tol Bentong, Tol Gombak. So dah melekat lah. Dah jam melekat lah. Memang okay, pergi depan sikit. And itulah dia. Tak tahulah ni, dalam map cakap dia tambah lagi sejam 4 minit. Tak tahulah macam mana. Hai, sebab kita dah ada makanan untuk berbuka semua. Sebab kalau dah jam macam ni, macam mana nak buka kan? Nak beli apa-apa pun tak ada lah. So see you next. Okay, so kita orang dah sampai dekat exit Raub ni. Okey lah, tadi dekat CSR ni kan, Central Spine ni, tak jam, tak ada kereta sangat tapi ada accident tadi. Boleh lah speed sikit. Dan sampai sini dekat Raub punya exit ni, traffic light. So traffic light ni yang macam jam sikit, yang tak lepas. Tapi should be tak lama sangat lah, sebab depan tu dah okey dah. Sebab traffic light je lah. So sekarang pukul 7.17. Makanan kita orang kat dekat bonnet. So tengah fikir macam mana nak ambil. Macam mana nak ambil ni. Lagi 7.17, baru 7.30. Sini Raub 7.35. 7.25. Oh ya. Oh. Okey.
lagi 10 minit. Tak sampai 10 minit kita nak buka dah. So aku fikir macam tak tunggu traffic light merah, lepas tu aku nak pergi ambil kat belakang. And yeah, let's go. Okay, aku nak pergi ambil makanan. Okay, aku dah ambil makanan. Baik, tak bergerak. Dah. Langsung. Ya tu, tak gerak kan. Oh, dah dapat McD burger. Kita beli burger tadi dekat, masa dekat Sungai Merak lagi kita beli. Lepas tu ni dah sampai sini ngam-ngama nak buka senang sikit kan. Tak adalah nak kena berhenti R&R and so on, sebab confirm penuh R&R. So let's go. Sabtu. Pulang. Nak Jumaat. Nak Jumaat. Sabtu. Nak ke suasana kata. Tengok tu. Nak masuk ke Kaltan. Tak boleh nak masuk. Semua nak masuk Kaltan. Kosong lepas ni. Jam merah bos. Okay guys, so sekarang dah pukul 10.20. Aku pun baru sampai Gungsang. Allah Akbar. So daripada KL aku ambil masa dalam 6 jam ke 6 jam setengah macam tu lah untuk sampai ke Gungsang ni. And sekarang aku dekat Muse Eco Park. Dekat kedai ni aku nak lepak minum jap, take rest jap. So dalam setengah jam 40 minit lepas tu kita sambung gerak, sebab lagi 2 jam 40 minit nak sampai. So let's go. Air saja, kopi panas. Okay, so sekarang saya dekat Muse Eco Park. Dah sampai Kelantan ni, kena cakap Kelantan kan. Tu lah, Muse Eco Park. So minum air Berhenti minum air, mentah, take 5, lepas tu gak got semula. Gitu kecik Kelantan. Lepas tu gak ada 2 jam lebih lagi nak sampai ke Tanah Merah. Untuk perjalanan tadi kat Togombok. Togombok tu jam lah tapi okey lah, dalam 20 minit. Tapi kat Hok Paroknya di Merapu, jam Paroknya lah daripada Togomboknya sampai ke Getih Sepoh. Sampai ke Getih Sepoh dia macam jam lekat terus lah. Lekat terus. Tegak memang siapa kena tarik handbrake lah. Lepas tu kat lepas pada Getih Sepoh tu okey lah, beres lah belakang. Lepas tu siapa di sebelum sampai ke Muse pun exit awal. Lepas tu lalu shortcut dulu baru sampai ke Muse ni lah. Muse Eco Park ni. Tu ada dah dalam 11 jam kot. Tak apa 11 jam lah, 10 jam. 10 jam kot. Mungkin. Sebab ni baru naik jam setengah. Capur rehat setengah jam. 7 jam. Ada lagi 2 jam setengah. So dalam 8 jam setengah. Gitulah. Lebih kurang 9 jam lah. Okey lah 9 jam. Nak klik Kelantan gaya ni kan. Kalau lebih tu parut lah tu. Guys, so aku sekarang nak sambung perjalanan. And sekarang dah pukul 11 malam. Aku ada lagi 2 jam 37 minit. So let's go. Harap-harap tak jam. Dah penat hadap jam tadi. So
InsyaAllah. Okay good. So let's go. Okay, so untuk video tadi aku dah lupa buat outro. Kita orang sampai dekat Tanah Merah dalam pukul 5 pagi sebab kita orang tidur daripada pukul 12. Sebab time tu pukul 12 tu kita orang dekat Kuala Krai. Just nak santai lepak kan sebab ETA pukul 1. So should be 9 jam lah. Tapi pukul 1 malah nak kacau orang tidur. So kita orang tidur dekat Kuala Krai tu daripada pukul 12. Lepas tu kita bangun pukul 1. Okay, lepas tu kita orang sambung tidur lagi sampai pukul 3. Lepas tu baru gerak ke Tanah Merah. So total kalau tak kira tidur tu 9 jam lah. Okey lah. So aku sampai, lepas tu terus sahur. So tak adalah nak kacau orang yang dekat rumah ni semua. Macam tu. So lepas tu esokan tu kita orang beli barang-barang and lepas tu mungkin ada next video. Assalamualaikum.